Sekarang ni 4 minggu lagi ni. Tak tahu sempat ke tak sempat. Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senam untuk siap sado untuk bonus. So untuk video kali ni guys, ada berita yang agak mengejut sikit. Pendek-pendekkan cerita, tak payah cakap panjang-panjang, tak payah pumpang. Saya akan masuk competition lagi 4 minggu. Yang saya pun tak plan daripada awal. Kita pun baru lepas raya. Memang mengejut lah, memang mengejut, rushing, mengejut. Aku tak tahu sempat ke tak sempat. Kita try and error je lah. Alright. Kronologi dia semua start macam ni. Saya memang dah start diet untuk competition tahun ni 1 hari bulan 1. Untuk competition yang bulan 8, bulan 9 memang jauh lagi lah. So kita diet tak ada gula, tak ada minyak, tapi still santai dulu. Kalau diikutkan, saya ada program TV waktu bulan 5. Program TV tu sebulan dekat Melaka. So saya kena duduk Melaka. So saya fikir macam tak payah masuk competition lah bulan 5, bulan 6. Kita santai dulu, just buat badan. Bulan 8, 9 baru masuk competition kan. Tiba-tiba semalam baru je lagi, semalam ke 2 hari lepas, saya dapat tahu yang program TV tu ditunda. Ataupun tak tahu jadi ke tak jadi. Lepas tu saya decide untuk tengok bulan 5 ni ada competition. Patutnya macam tahun lepas, bulan 5 saya dah masuk competition dah. Untuk first com kita warm up dulu kan. So kita masuk competition bulan 5 tahun lepas. Tapi tahun ni saya rasa macam nak rest tu sebab ada program TV. Tapi program TV tak jadi. And competition ni competition yang baru. And saya tengok medal dia pun agak lawa. So saya rasa macam kita try lah. Tapi masalahnya 4 minggu lagi. Dia bukan 4 bulan. 4 bulan tu saya, kalau tak, saya dah diet kau-kau lah. Sekarang ni 4 minggu lagi ni. Tak tahu sempat ke tak sempat. Bila dah decide nak masuk competition yang baru-baru ni, lagi 4 minggu ni, saya terus buat in-body, terus check body fat. Bila check body fat tu 14.6. Sangat-sangat, dia tak adalah tinggi, tapi agak tinggi lah untuk 4 minggu lagi sebelum competition ni. Lepas tu kita decide untuk try potong karbo. Kita tak makan nasi selama 4 minggu ni. Kita try tengok condition macam mana. Dia sebab dah diet awal lah. Cuma saya tak berada dalam keadaan bersedia. Tapi insyaAllah kita akan cuba yang terbaik lah untuk 4 minggu kali ni. Of course barai lah. Bila rushing ni, bila masuk competition dalam keadaan rushing ni, selalunya memang barai guys. Tak cukup tidur. Tak cukup tidur sebab tak boleh tidur. Lepas tu kalori awak berada dalam keadaan yang sangat rendah. Maksudnya tenaga yang kita nak pakai ni tak ada. Bukan tak ada, sangat-sangat rendah. Kadang-kadang nak berjalan pun penat. Lepas tu dia banyak main kat mental sikit lah. Tapi nak tak nak, saya nak cuba. Kita nak tengok dalam masa 4 minggu ni berapa banyak body fat, peratus lemak yang saya boleh turunkan. Macam sekarang ni 14.6. Kita tengok nak dekat competition nanti, target dia dalam bawah 10 lah. Kalau bawah 10 pun dah okey lah. Tapi nak sedap 8 atau 9 lah. Itu memang dah stage ready lah. Kalau nak kering 7, macam saya buat dekat Mr. KL tahun lepas lah. Itu memang kering lah. Tapi kita cuba yang terbaik lah. Sebab 4 minggu masa tak banyak. So tengok condition. Okay kot. Kita cuba yang terbaik guys. Okay guys, YouTube is on balik. So kepada siapa yang dah tengok ni tapi belum subscribe, jemput subscribe dulu. Cuba korang bagi kata-kata semangat sikit kat komen tu. Mana tahu saya dapat bakar diri saya untuk buat kerja keras lagi. Okay guys, apa-apa jangan lupa follow dulu. Senam untuk sihat sado itu bonus. We are back on track. Misai on the way. Alright. Bye. Assalamualaikum.